Hai semua, ini adalah panggilan untuk semua calon-calon ujian psikometrik latihan separuh perubatan Diploma Jururawat Semenanjung Sabah dan Sarawak di Kementerian Kesihatan Malaysia 2 Mei 2025 ini. Tonton video ini sampai habis. Waktu exam bermula daripada 9 pagi hingga 5 petang dan masa diberi adalah selama 1 jam 30 minit. Jadi sangat penting untuk anda bajet masa pukul berapa yang anda nak jawab exam. Kami nasihatkan jawab seawal mungkin kalau boleh pagi supaya jika anda ada apa-apa hal yang tak disengajakan, ada emergency ke, anda boleh pause dengan cara log out dan kemudian anda boleh sambung balik dengan cara log in. Jika anda log out daripada sistem semasa jawab peperiksaan tu kan, masa tak akan berjalan. Kami juga cadangkan kepada anda cari tempat yang menenangkan untuk anda jawab exam. Okey, kalau ada wifi, prefer guna wifi daripada guna mobile data sebab coverage yang lebih kukuh dan stabil. Okey, antara tip yang selalu cikgu share macam mana nak jawab punya psikometrik ni adalah anda kena konsisten. Positif saja tidak cukup tapi anda kena konsisten. Macam mana nak konsisten? Baca soalan dan jawab. Jangan terlalu lama ambil masa berfikir untuk menjawab. Untuk calon-calon yang nak dapatkan rujukan ujian psikometrik yang mana ada 200 ke 400 contoh soalan berserta jawapan dan penerangannya, anda boleh baca nota sekali. Boleh ke profil dan klik link di bio kami. Ramai calon lebih bersemangat untuk jawab exam bila diorang dah study rujukan ni sebab diorang rasa diorang faham ujian psikometrik tu apa. Jadi, jom study.